Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Surah Remaja. Hadirin dan ahli panel yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk pembicaraan kita pada hari ini ialah masalah sosial dalam kalangan remaja. Di manakah noktahnya? Remaja pada hari ini bakal menerjui pucuk pimpinan negara. Bak kata pepatah, pemuda harapan bangsa, pemudi pilihan negara. Mengikut Wikipedia, perkataan remaja berasal daripada bahasa Sanskrit yang merujuk kepada golongan manusia yang berusia 13 hingga 17 tahun. Golongan ini mempunyai perasaan ingin mencuba dan sedang menuju ke tahap dewasa. Baiklah, kita akan berkenalan dahulu dengan kedua-dua ahli panel kita. Di sebelah kanan saya ialah ahli panel pertama iaitu saudara Aidil. Apa khabar saudara? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih saudara. Di sebelah kiri saya ialah saudari Atikah. Apa khabar saudari? Saya sihat. Okey, usai selesai perkenalan kita akan meneruskan perbincangan kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sosial dalam kalangan remaja. Soalan yang pertama saya ajukan kepada ahli panel kita yang pertama. Dipersilakan ahli panel pertama untuk memberi keterangan yang selanjutnya. Terima kasih saudari pengerusi. Bagi saya, salah satu tunjang yang menyebabkan masalah sosial semakin meningkat dari tahun ke tahun adalah dari segi keluarga. Pada pendapat saya, keluarga memainkan peranan penting untuk mendidik anak-anak sejak kecil lagi. Buat pengetahuan semua, menurut Jabatan Perangkaraan Malaysia, kadar penceraian telah meningkat sebanyak 10.7% pada tahun 2022 dengan 51,000 kes penceraian ketimbang 50,000 kes penceraian pada tahun 2021. Lihatlah hadirin, peningkatan ini telah menyebabkan remaja telah memberikan impak yang besar terhadap emosi dan mental remaja, menyebabkan mereka terdedah kepada pengaruh negatif seperti penyalahgunaan dadah dan jenayah juvenil. Seperti yang kita sering dengar, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi, yang menunjukkan pribadi remaja mencerminkan keadaan sebenar yang berlaku dalam keluarganya. Seterusnya ialah pengaruh rakan sebaya yang menyebabkan masalah sosial semakin meningkat dari semasa ke semasa. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebanyak 60% remaja telah terlibat dalam jenayah masalah sosial seperti putus sekolah dan penyalahgunaan dadah. Hal ini demikian kerana mereka terikut-ikut rakan sebaya mereka untuk melakukan perkara negatif di sekolah ataupun di rumah. Dalam pada itu, remaja perlu dididik sejak kecil supaya mengetahui perkara yang baik dan perkara yang buruk, supaya mereka tidak sesat di kemudian hari. Setakat itu sahaja pendapat saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara atas penjelasan yang telah diberikan. Selain daripada punca-punca yang berasal daripada keluarga dan juga rakan sebaya, mungkin terdapatnya punca-punca lain daripada aspek lain. Seterusnya, keterangan ini akan dilanjutkan oleh saudari Atikah. Saudari dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Antara faktor lain yang menyumbang kepada masalah kejalanan sosial di dalam kalangan remaja ini ialah pengaruh media massa.
Untuk pengetahuan semua, media massa merujuk kepada kepelbagaian teknologi yang bertujuan untuk mencapai sejumlah besar pengguna media. Selain itu, pada masa sekarang, remaja mudah terpengaruh dengan apa yang dilihat di dalam laman sesawang internet. Di dalam laman sesawang internet terdapat unsur-unsur yang negatif seperti unsur-unsur keganasan, pornografi atau budaya Hinduisme. Hal ini akan mengakibatkan perubahan kepada diri remaja dan seterusnya akan mempengaruhi orang sekeliling seperti keluarga, rakan dan masyarakat. Selain itu, kurangnya didikan agama juga akan menjadikan mereka kurang pengetahuan untuk membezakan yang mana baik dan yang mana buruk. Oleh sebab itu, mereka akan menjadi lebih terdorong kepada masalah gejala sosial ini. Itu sahaja daripada saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Okay, terima kasih saudari atas penjelasan yang telah diberikan. Seterusnya kita akan masuk ke cara langkah-langkah untuk mengatasi masalah sosial dalam pelbagai aspek. Soalan yang pertama yang saya akan ajukan kepada ahli panel yang pertama. Apakah langkah-langkah yang masyarakat yang kita boleh mengambil untuk membanteras masalah sosial dalam kalangan remaja? Silakan saudari. Baiklah saudari pengerusi, saya akan menyatakan salah satu langkah dari aspek keluarga untuk mengurangkan masalah sosial dalam kalangan remaja di negara kita. Pada pendapat saya, ibu bapa perlu lebih proaktif dalam mendidik anak-anak. Hal ini demikian kerana kajian telah menunjukkan bahawa ibu bapa yang mengamalkan komunikasi terbuka dan sokongan emosi yang kuat dapat mengurangkan risiko anak-anak terjerumus ke dalam kancah gejala sosial. Oleh itu, ibu bapa hendaklah meluangkan masa berkualiti bersama anak-anak untuk mendidik mereka nilai moral yang baik serta memantau perubahan tingkah laku mereka. Seperti yang diungkapkan dalam masyarakat kita, menentur buluh biarlah dari rebuhnya, yang menunjukkan bahawa setiap pendidikan awal dalam institusi keluarga amat penting supaya anak-anak supaya dapat membentuk jati diri anak-anak yang lebih baik. Okey, seterusnya saya akan menyatakan langkah selain daripada yang saya nyatakan tadi dari aspek pengaruh rakan sebaya. Saya akan menyatakan caranya ialah kita perlu mendidik remaja supaya memilih rakan yang baik dan positif supaya dapat mendorong mereka ke arah yang lebih baik dan melakukan perkara yang bermanfaat. Seperti yang diungkapkan, ada satu ungkapan yang berbunyi, jika kita bersahabat dengan penjual minyak wangi, kita akan berbau harum. Jika kita bersahabat dengan tukang besi, kita akan terkena percikan api. Oleh sebab itu, kita hendaklah memilih rakan yang baik demi masa depan yang cerah buat diri kita. Sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudara atas penjelasan yang kita boleh manifestasikan dalam kehidupan kita. Seterusnya, ahli panel kedua mesti mempunyai buah fikiran yang tidak lebih kurang daripada ahli panel pertama. Seterusnya, dipersilakan ahli panel kedua untuk memberi keterangan selanjutnya. Terima kasih saudari pengerusi. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya ialah menggalakkan penggunaan media massa secara positif. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memantau penggunaan media massa anak-anak di rumah. Selain itu, pihak sekolah juga perlu mewar-warkan penggunaan media massa untuk tujuan pembelajaran. Misalnya, mencari maklumat di laman sesawang internet atau menyertai kelas sejarah dalam talian untuk menambah ilmu pengetahuan. Dengan cara ini, remaja akan mendapat manfaat menggunakan media massa dan unsur-unsur yang negatif akan dapat dielakkan. Pak kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian, itu sahaja daripada saya.
saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Terima kasih saudari. Demikian perbincangan kita pada hari ini. Nunding jari menyalahkan salah satu pihak memanglah mudah, tapi menyelesaikan masalah ini bukanlah semudah kita berbicara. Kalau berjalan sudah sampai ke batas. Kalau mendayu sudah sampai ke pulau. Kalau mendaki sudah sampai ke puncak. Kita sudah sampai ke akhir bicara. Saya sebagai wakil Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Laksmana mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para juri dan juga hadiri yang sudi menonton forum yang sudi melihat, yang sudi menyesuaikan diri dalam pertandingan forum pada kali ini. Sekian, terima kasih.